Okey. Kan, jom abang nak buat hidangan untuk si busu. Okay, so kat sini abang ada tepung beras dengan garam. Untuk pupuk rasa garam kita bukan guna garam yang ketul-ketul tu bukan Kita guna garam halus. Sebab busu tak suka kasar-kasar. So kan pasal abang tak, abang nak pergi ambil saya punya gandum apa semua dalam, abang nak campur dah ni. Lagi lah sekali abang akan bubuh ni. Siapa tengok macam mana selera tak selera dia makan. Siapa tengok. Okey, dalam ni abang ada ni, nampak? Dalam ni abang ada gandum dengan apa kata? Dengan habuk beras. So kita gaul-gaul dulu kan, gaul-gaul dulu. Lepas tu abang campur dengan lidah kambing. Tu campur lidah kambing. Yang ni abang bagi sekali lah makanan, satu hidangan untuk si abang punya busu lah. Yang lain tu abang bagi biasa je lah. Untuk busu saja. Okay, lepas tu abang perlukan tepung beras. Tepung beras ni abang bubuh semua sekali. Tepung beras abang bubuh. Tu, abang perlukan tepung beras abang bubuh semua sekali. Tapi jangan tiru pula lagi sakit apa punya haiwan. Salah kat abang pula. Abang tak salah kan. Nanti abang penyakit risau. Busu InsyaAllah sihat. Gaul dulu. Abang kita ada mesin. Okay, lepas tu last sekali garam ni, satu plastik ni untuk 2 kali makan guys. So, kita buat separuh. Alah sikit. Gula tak je. Garam. Apa nak tiru boleh tiru lah. Tapi kalau sakit, ni salah ni. Betul? Dah siap. So, dah siap dah satu hidangan untuk abang punya si busu. So, apa ikut abang? Dia dah bagi busu makan. Kau nak buat dah? Busu tunggu. Dah tak mah. Sana tempat busu makan kat mana? Meh. Tak mau. Dapat dia tunggu dah. Dah. Yang ni busu punya. Yang ni busu punya. Tak lagi hampa punya tak lagi. Tak. Apa tak kena mak. Okey kan? Sini. Taruh putih tu. Putih tu tepung beras. Jangan. Tak lagi busu marah. Jangan busu marah. Tak lagi busu marah. Oh, makan apa? Oh, tak selera ni makan apa Tu, selera. Janganlah, tak payahlah marah. Apa ni? Tak ada orang nak ambil makanan busu Tak ada orang berani masuk Okey, jom. Kali ni abang nak buat hidangan untuk siapa ni pula? Tu. Tak nak pergi. Weh, kau dah buat apa tu? Apa tengok mak si busu ni. Nak buat anak ni. Tak nak makan. Kena mandi ni. Kering ke 2 hari dah tak hujan. Sekejap lagi lepas pada apa dia makan ni. Gigi abang nak tarik. Tapi sakit lekat bulu dia. Oh. Tengok makan tu. Mana? Tu meh. Kau tengok ni dia makan. Lepas tu sat lagi dia pergi minum air. Oh lama best. Tu. Best tak?
Ni daun favorite dia ni. Daun apa? Pokok apa? Belimbing. Buah belimbing kan. Sanggup tinggal makanan tu. Habis kutit baik kat kuku. Tadi buah dia tak makan, buat masak mu. Oh, ish. Yalah, nak bagi makan kuku dah. Kena betul kat busu. Tapi nak makan makanan busu tu. Tak sampai. Makan, saya kambing makan busu marah. Saya yatim makan busu marah. Boleh kah? Gemuk. Dia ada seronok kan. Seronok macam ni lah. Tengok kebau makan. Habis suka kebau. Suka belah. Dia nak jual sayang. Seronok tak sebab pergi ni ada pergi 2-3 tempat. Ada member abang dekat Pucu lah. Dekat Sungai Buloh tu. Oh, best tengok tempat dia. Kebau ada gemuk-gemuk. Rupanya kebau ni kalau betul-betul nak gemuk, dia kena tarik masuk kandang juga. Kalau betul-betul lepas ni, agak kau rupuk saja memang tak dapat ni. Biarlah alam lah, tak tahu lah orang lain macam mana kan. Baik kadang cara orang belah, lain orang lain cara kan. Tapi mana pergi tengok yang mana dalam kandang apa beh. Tapi tak tahan bagi makan lah kan. Sebab suka tengok jenis yang bulat-bulat kan. Busu ni macam-macam dia bagi. Macam busu ni macam-macam bagi setahun lebih. Kat 2 tahun dah kat sahabat abang saya. Dia pula bagi makanan kering senang. Lagi dia minum air baru ada bob. Yang ni semua dah cucuk siap dah. Vitamin pun semua dah makan dah, semua siap dah. Ni kita tunggu dia besar jadi saiz macam mana Tapi muka tak jadi macam bapak dia. Cutting jadi macam bapak dia. Muka tak jadi. Muka bapak dia pendek. Masa lagi abang nak mandi dah. Habis lagi ni. Yang ni pula mak si busu. Tak tahu bila nak beranak. Tapi anak dia dah jatuh ke bawah lah. Sistem dah hampir-hampir nak beranak dah. Dah ada tu. Dia pun dah mata pun dah berair kan. Orang tu ingat nak. InsyaAllah lah tengok lah. Masa sekarang ni dah macam dah. Ini malah nak buat. Ingat nak pergi repair dulu kandang belakang tu. Bagi dia ingat nak buah dalam kandang balik. Kalau lepas kejap-kejap lepas tu bagi makan dalam kandang macam dulu balik tau. Berbadan gemuk kan ni. Lepas dalam kawasan ni lah. Benda risau kat dia. Sebab abang takut anak dia besar. Sebab dia mengawan dengan ni. Dengan bapak si sapi. Sapi kan besar. Dia pula jenis kemetok kan. Takut tak boleh ni lah. Sebab dia beranak dekat si busu dulu pun. Nak tarik. Apa tanya veterina. Jangan kena Caesar dah. Naya mok kan. Tu nak tengok insyaAllah macam mana. Habis harap mudah beranak. Kita tunggu nak mandi dia ni. Seluk saja pun dapat. Seluk saja tu. Seluk dia macam batu dah kan. Kau nampak tak? Dia jadi macam batu dah seluk. Lagi abang nak mandi dah. Okey kan. Jadi abang nak mandi sikit si ibu busu ni. Mesti kemarau sekarang ni tak? Nampak ni. Nampak jadi macam batu lah ni. Nampak ni. Jadi macam batu dah kan. Gerak nak cabut kita ni. Sakit. So kita keras ni. Kita keras lembab dulu. Kita bagi busu. Dia sakit pun tau. Sebab dah tak ada seluk ni. Musim dah kemarau berapa hari dah. Dia tak boleh berkuban lah. Dia cabut sakit tak? Ada. Dia sakit ke?
Dah sakit. Weh, sakit. Dah. Habis bagi lembak lu. Dah sakit ah. Dah sakit. Macam saling kulit pula. Dia dekat kat bulu-bulu dia tu kan tak? Tak boleh biar juga lama-lama benda ni kan tak? Dia rosak dia punya ni. Jadi kuruh pula. Kemarin lagi ambil nak mandi. Tak dan. Kemarin buat busu. Busu macam ni kat main busu. Habis pula tak ada tempat nak mandi dia kan tak? Tengok depan ni lah. InsyaAllah lah tengok lah. Cuma tahu tu lah takut saat lagi buat pelik-pelik lagi tu aku tanah pula buat hang. Yang ni okey pun sebab adik dia okey ya. Sebab sini tanah 2 nama. Tu jadi macam malah sekarang ni nak buat apa-apa je malah ha. So nak apa buat ni? Kalau air kuat syok ni tu. Tembok ni. Saya tak boleh buka tu. Dia sakit juga dia rasa. Dia macam kita tarik rambut lah ni. Kan? Dia rasa lagu tu lah ni. Cuma yang ni okey sikit lembut kan. Sebab kita dah apa kata? Habis dah kata jangan pijak paik. Nah. Sebab dah lembut sebab habis dah. Wahai kalau tidak sakit ni. Dia bulu letak bulu kan. Alright. Bersih dah. Bersih lah sikit daripada tadi. Kan? Bau cantik, bau segak. Barulah nak beranak tu. Tak nampak kotor sangat kan? Kat sini ada cantik dah. Muka sikit. Ni anak duduk bawah ni. Anak ni anak dia duduk bawah ni.
Okey, dah siap dah. Okey dah. Kita buka tali dah. Ha, pi dah. Siap. Haha. Okey dah, pi dah. So, dia main sambung dia punya makanan lagi dah bersih dah. Bapak pun nak balik ah. Rahul. Rahul. Rahul pun tak kenyang dah makan makanan dia. Buat apa makanan Rahul dah habis dah. Rahul. Rahul kalau makanan tak habis, tak habis tak cukup dia bunyi. Hai. Okey lagi makanan tu. Kita minum air dah kenyang dah. Untuk hari ni selesai dah. Okey. Untuk hari ni settle video habis. Habis mandi kebau. Dan bagi makan kebau. Cuma video exotic. Tunggu next video insyaAllah. Bakal buat. So kan. Suka video habis. Follow, like and share. Dan komen kat bawah. Apa lagi perlu ambil buat video. Okay kan. Assalamualaikum.